Iqra, saya buku Iqra apa semua ada. Saya suka lupa. Saya suka lupa bila tu alamak ni ini apa ni huruf ni. Maksudnya sebelum ni memang tak pakai toncit tu tuan. Tapi bila Ustaz tunjuk saya boleh baca sebenarnya hasil daripada latih tubi saya. Kalau orang tengok memang macam nak periksa besar. Pagi saya masuk kelas, tengah hari saya masuk kelas, malam saya masuk kelas. Surau pun kadang-kadang saya tak pergi, saya pentingkan dia ni dulu. Balik surau kalau kabur, keduri pun gotong royong tak ada, aku ada kelas ni. Jadi saya kena tumpu, bagi saya kena tumpu ni dululah bagi saya lah. 6 bulan. Tak apa, boleh baca tak, bagi saya tak kira lah, jangan sampai habis umur sampai tak boleh mengaji. Allahu Akbar. Itu ya niat saya, tanya boleh mengaji. Betul. Niat nawai tu. Kira sebelum ni memang tak boleh baca langsung. Boleh, dia suka lupa. Oh, suka lupa no. Dia suka lupa tu, dia tak makan kepala ikan ke aku ni. Kari kepala ikan kita memang air boleh kata every week lah. Selepas masuk kelas tu dia jadi macam mana tadi? Okey. Bila saya hadir Ustaz bersemak, boleh bagi tahu dalam testimoni. Bila hadir semak dalam Ustaz punya ni kelas walaupun Ustaz bagi percuma kan, tapi kita rush, kita pulun automatik nampak kita sambil dia rupanya bila kita baca dengan menulis dia lagi cepat dapat daripada baca saja. Betul. Dia baca dengan menulis dia tekak. Habis tu banyak tu contoh kadang-kadang sebelum Ustaz buat, saya dah buat latihan dulu bawah. Saya pendengar dulu. Tapi bila kau confuse, saya kali tengok yang ni titik atas titik ni yang mana? Macam mana za juga, tapi titik ni za juga ni macam mana je gitu. Saya lama-lama saya insya-Allah nampaklah dia punya kebaikan dia macam kita punya orang kata tahulah dengan keadaan macam ni kan. Baguslah latih tubi ni bagus saya tengok. Latih tubi membaca no. Membaca dah ingat, tapi menulis. Ni kalau nanti ke depan ni kelas kita akan bagi buku latihan menulis ni pula ni. Lagi bagus lah. Kita dah buta huruf, lagi bagus lah. Saya akan bagi latihan menulis ni supaya dia punya sel-sel tu berhubung lah. Kita bukan sekadar baca, lepas tu kita menulis, working memory tu dia akan hantar kepada long term memory insyaAllah. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz boleh buat saya sebagai model lah, role model untuk kafar ni kan. Ya, untuk orang tua nak mampu pun boleh lagi.